Pejabat tanah kacau makcik jual nangka tepi jalan. Orang nak niaga boleh je kata. Tengok pejabat tanah ku hajar kata. Kerajaan Seorang wanita yang menjual nangka berang apabila tidak dibenarkan berniaga di tepi jalan oleh pejabat daerah dan tanah raup. Menerusi video yang tular, beberapa pegawai dari pejabat tanah dilihat datang ke gerai wanita itu untuk memberikan notis larangan berniaga di kawasan tersebut. Menurut wanita itu, dia yang hanya berniaga di atas kereta di tepi jalan dan hanya memasang kanopi berasa tidak puas hati apabila perniagaannya diganggu pihak berkuasa. Katanya lagi, dia yang hanya baru berniaga selama 2 hari secara kecil-kecilan pada bulan Ramadan ini merasakan tidak adil kerana ada pihak lain yang berniaga sebelumnya. saya nak viral ni, tengok pejabat tanah ni minta saya berniaga je. Mari kacau. Orang lain berniaga boleh je kata. Tengok pejabat tanah ku hajar kata. Kerajaan kita bukannya macam ni. Tapi saya pakai kereta besar, dia orang ni dengki, orang kampung ni pun sama je berdengki. Tengok ni. Ni. Rakyat nak cari makan pun tak boleh ni. Ni. Pejabat tanah ni ku hajar. Orang bangunkan bangunan boleh lah. Nak utuhkan, nak apa. Nak cari rezeki sesuap nasi tak boleh. Niaga macam ni buka kanopi hari hujan. Patut angkut dia angkut, mari tengok dia orang ni mari tanpa notis kepala bapak. Hei, aku geram. Ni tengok ni. Tengok ni. Pejabat tanah ku hajar ni. Padahal buka 24 jam pun. Nak niaga bulan-bulan puasa, solusi nak cari rezeki. Nak buat raya. Tengok ni. Aku tengok ni. Ya Allah ya Tuhanku, tengok pejabat tanah ni ku hajarnya. Kau jangan pergi dulu. Kau mengadang aku, kau nak mengadang aku kan? Ni, tengok pejabat tanah ni ya Allah. Kau tengok pejabat tanah rauk. Memang pejabat tanah rauk ni gua hajar. Tengok. Sekali ni aku viral, aku tak pernah marah macam ni, tapi kau orang mari waktu aku berniaga. Orang lain berniaga tak apa. Orang lain berniaga okey. Ni pejabat tanah ni aku nak ambil muka seko-seko ni. Ni pejabat tanah ni. Aku pergi viral. Orang tengoklah. Niaga macam ni, kecil-kecil dengan niaga kereta atas kereta. Tanah air sendiri. Tempat kerajaan suruh kita bantu rakyat miskin, bukan malah ditindas. Malah dianiayakan. Ni. Dianiayakan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, cari rezeki di tanah air sendiri. Itulah. Nak tengok rakyat Malaysia ni, saya ni. Tumpam niaga tanah Rizal jalan, kedai tutup buka. Tapi tak kena. Tengoklah, orang lain boleh berniaga. Waktu saya berniaga, baru semalam dengan hari ni baru berniaga. Dah mari. Saya tak berniaga, tak mari. Saya berniaga, mari.